Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok pula constitutional isomers berfokuskan kepada positional isomers. Okay, so positional isomers ini mempunyai functional group yang sama dan mempunyai carbon skeleton yang sama homologous series tetapi berbeza dekat kedudukan functional group. So, sebagaimana kamu dah belajar pada sesi yang lalu, constitutional isomer ni terbahagi kepada 3, chain, positional, functional group. Ini kamu dah belajar dan hari ni kita akan fokus kepada positional isomer, berbeza dekat kedudukan functional group. Okay, so kita akan terus tengok kepada contoh dia macam mana dia boleh berbeza. So first thing first, kamu ada 1 chloropropane iaitu CH3, CH2, CH2Cl. So kita kena kekalkan carbon skeleton dia. So bilangan karbon dia 1, 2, 3. 1, 2, 3 kena kekal. Apa yang berubah adalah kedudukan functional group. So dekat bahagian yang pertama, Cl ini mula-mula berada dekat bahagian hujung. Okay, contohnya beginilah. So dia akan jadi 1, 2, 3. So dari segi penamaan dia, dia akan menjadi 1 chloropropane. Pasal dia berada dekat, klorin itu berada dekat karbon yang pertama. Okay. Apa yang kita kena buat adalah kita ubah kedudukan Cl itu. Daripada di hujung, kamu letakkannya di tengah-tengah. Jadi, saya akan letakkannya di tengah-tengah dekat sini. Cl. So, itu akan menyebabkan saya dapat 2 chloropropane. So, kenapa 2 chloropropane? Sebab nombor 1, nombor 2, nombor 3. So, let's say lah, kamu kata, sir, kalau Cl ni, saya tak nak letak di tengah. Ini yang first. Saya pun dah letak dekat tengah. Sekarang ni kalau saya letak di hujung, Cl begini. Okay, kamu boleh bayangkan Cl saya letak begini. So, bila kamu letak Cl di hujung sini, automatik ini akan jadi nombor 1, nombor 2, sini akan jadi nombor 3. So, dia akan dapat jawapan yang sama juga, iaitu 1 chloropropane. Okay. So, seterusnya pula, kamu ada C6H12, iaitu 1 heksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita kena kekalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Okay, pasal carbon chain kena kekal. Yang berubah adalah functional group dia. So, dekat sini, double bond dia bermula dekat carbon yang pertama. Yang original lah dekat sini. Okay, so ia akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, double bond dia dekat carbon yang pertama, bermula dekat carbon yang pertama. Jadi, dia akan jadi 1 heksin. Okey. Seterusnya, kita pindahkan functional group dekat sini pula. Okey, kita abaikan, kita pindahkan dekat sini. Jadi, yang itu kita letakkannya di sini. Okey, the moment you put it here, dia akan dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, you akan dapat 2 heksin. Kat sini. Okey. Okey, kalau ini juga kamu letak dekat sini pun tak jadi masalah. Boleh juga. Jadi, dia akan menjadi, kalau kamu letak di situ, you akan dapat begini. So, you akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. So, you akan dapat 3 heksin. Okey. So, inilah contoh. Kamu gerakkan je double bond daripada hujung ke sini, dapat 2 heksin. Kamu gerakkan ke sini, dapat 3 heksin. Okey. Dan kenapa kamu kena nombor daripada sini? Okey. Sebab kalau kamu nombor daripada sini, 1, 2, 3 and 4, kamu akan dapat nombor 4. Kita nak nombor yang kecil untuk buat penamaan. Okey, ini dapat nombor 2 je. Which is kita ambil yang daripada nombor daripada kiri ke kanan. Okey. Seterusnya, sama juga kamu ada C3H7OH. So, kita kena kekalkan carbon chain dia. 1, 2, 3. Jadi, kamu boleh bayangkan OH kamu dekat yang pertama. OH dekat ujung. So, 1, 2, 3. Okay. So, ini kamu akan dapat 1 propanol. Okay. Macam biasa, kalau OH ni kamu nak gantikan dia di tengah pun boleh. Kita hanya ubah functional group sahaja, OH. So, automatic you akan dapat 1, 2, 3. Okay. So, you akan dapat 2 propanol. Okay.
So, kalau kamu kata OH ni nak letak di hujung sini, boleh. Tapi you akan dapat jawapan yang sama. 1, 2, 3. Nanti you akan dapat 1 propanol juga. Okay, so that's why kita hanya ada 2 possible answer sahaja. Okay, iaitu 1 propanol dengan 2 propanol. 3 propanol tak wujud. Okay, kita kena ambil nombor yang lebih rendah. Okay, so selesai sudah positional isomer. Okay, so sekarang ni kita akan tengok lagi satu, iaitu melibatkan functional group isomers. Okay, so functional group isomers, ni saya label dengan warna pink. Functional group isomers, dia mempunyai molecular formula yang sama, tetapi functional group dia totally dah berubah. Okay, and therefore they belong to the different homologous series. Jadi kita nak tentukan dia adalah kita gunakan table. Okay, so kalau functional group dia alkohol, functional group isomer dia akan jadi ether. Kalau dia aldehyde, dia akan jadi ketone. Kalau dia adalah carboxylic acid, dia partner dia akan menjadi ester. Okay, kalau dia adalah alkene, dia akan menjadi cycloalkane. Dan ini adalah formula yang general lah untuk kita follow. Okay, so macam tadi, functional group tu OH kita kekalkan. Double bond tu kita kekalkan. Tetapi dekat sini dia akan totally berubah. Kalau dia alkohol, dia akan menjadi ether. Kalau aldehyde, dia akan jadi ketone. Okay, so nak fahamkan dia, kita tengok example. So kamu ada C2H6O. So bila ada C2H6O, seolah-olah kamu akan dapat yang beginilah, yang alkohol. So kamu ada C2, lepas tu H2, 2 tambah 2, and then you ada O. So you dapat C2H6O. So sebenarnya dia merujuk kepada alkohol dan juga ether. Jadi, okay, so yang ini saya dah lukis dalam bentuk alkohol. So you akan dapat CH3, CH2, OH. So bila kamu kira, samalah. So ini dalam bentuk alkohol. Okay, so ini nama dia 1, 2. Nama dia adalah etanol. Okay, sejenis alkohol. Partner dia akan jadi ether. So ether ni kamu dah belajar functional group dekat 4.2. Dia kena ada COC begini, functional group dia. Jadi you akan dapat sebagai COC. Lepas tu you tambahlah CH3, sini pun you tambah CH3. So bila kamu kira balik, you akan dapat C2H6O, which is sama dengan molecular formula dia. Cuma functional group dia dah menjadi ether. Ini akan menjadi alkohol. So ini dipanggil sebagai dimethyl ether. Okay, boleh So itu dimasukkan functional group dia totally berubah. Okay, yang semua nama saya namakan dengan merah lah. Okay, so seterusnya kamu ada C3H6O. So bila C3H6O, seolah-olah dia macam kat sini lah. Okay, sila C3, H2 darab 3, O. So yang ini. So you akan ada aldehyde dan juga ketone. So bila aldehyde, dia kena ada C double bond O, sebelah dia H. Okay, bila ketone, dia C double bond O, cuma sebelah dia kena C, sebelah dia pun kena C. Okay, jadi kita akan buat yang ini CH3, ini pun CH3. So bila kamu kira balik, you akan dapat C3, H kamu dapat 6, O kamu dapat 1. So sama kan? Okay, cuma bezanya tadi, kalau yang atas ni ini adalah dimethyl ether, ini adalah ether, yang ini pula adalah aldehyde. Okay, yang ini pula saya warnakan dia warna kuning. Okay, dan ada H kat sini. Yang C double bond O ni pula kena ada C dengan C kat sebelah sini. So dari segi penamaan, okay, ini adalah aldehyde. Okay, ini adalah aldehyde. So 1, 2, 3.
dia adalah propane. Tapi pasal dia adalah aldehyde, jadi nama dia akan jadi propanal. Okey. Ini pun sama juga. 1, 2, 3. 3 karbon. Jadi dia propane juga pasal 3 karbon. Cuma pasal dia adalah keton. Ketone tu, kita akan ambil nama belakang dia. Jadi dia adalah propane. Dia akan jadi propanon. One tu kita ambil. Tadi al kan kita ambil al kat sini. So nanti penamaan dia you akan belajar dekat chapter 9. Okay. And then seterusnya, kamu ada molecular formula C3H6O2. So bila kamu tengok, dia rapat dengan carboxylic acid. C3H6O2. So ini adalah carboxylic acid. Kamu ada COOH. Okay. So dia warna purple. COOH dekat sini. So dia partner dia akan jadi ester. So bila ester, you kena ada C double bond O, O, CH3. Ni keyword dia lah kat sini lah. Ini adalah functional group ester. Alright. And then kat sini you akan ada CH3. Okay. So 1, 2, 3. Nama dia propane. Okay. Tetapi pasal dia adalah carboxylic acid, jadi dia akan jadi propanoic acid. Okay. Manakala sini pula ini adalah ester. Bila ester, kita akan namakan alkohol punya part dahulu. So alkohol punya part yang bahagian sini, ini adalah metil. Dia ada 1 karbon sahaja. And then untuk carboxylic punya part, dia ada 2 karbon. Jadi dia akan jadi ethanoate. Okay. So ini pun sama, nanti kamu akan belajar dekat chapter 10 dan pernah belajar juga sewaktu SPM. Okay. And then last one adalah alkin dan juga cycloalkin. So kalau kamu nampak C2H2N tu, contohnya C6H12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pasti akan ada double bond. Okay. Dan lagi satu jawapan, dia masih dalam bentuk cyclic. Okay. Ada 6 dalam bentuk cincin. So 1, 2, 3, 4, 5. Sini adalah 6. So kita cantumkan je. Okay. So kat sini akan menjadi 2 heksin nama dia. Yang ini pula pasal dia 6, jadi nama dia heksin. Pasal 6 kan? Cuma dalam bentuk cyclic, jadi dia adalah cyclohexane. Okay. So ini saya akan warnakan dengan warna merah. Okay. So itulah dia. Kamu dah belajar. Functional group dia akan automatically berubah based on the molecular formula. So molecular formula dia sama, cuma different functional group. Okay. So ini saya akan label dengan warna hijau. Okay. Alright, on the last part, okay, bahagian yang terakhir untuk constitutional isomer adalah dari segi exercise dia. So dekat exercise ini, dia minta kamu lukiskan ke semua possible isomer untuk C5H11Br. So kamu boleh buat dia dalam bentuk chain isomer dan juga boleh buat dia dalam bentuk positional isomer. Okay. Functional group isomer yang kamu belajar tadi, kita tak boleh buat sebab dia ada Br. So Br dia tak ada dalam formula. Okay, dia tak ada. Dia hanya untuk carbon, hydrogen, oksigen. Br ni biasanya orang letak X lah sebagai halogen, tapi dia memang tiada. Jadi kamu tahu functional group isomer tak wujud. Okay, yang wujud adalah chain dan juga positional isomer. So paling senang kamu buat positional isomer dahulu. So let's say kalau kamu ada 5 karbon, ini saya laju sajalah untuk nanti kamu boleh try sendiri. Kamu ada 5 karbon, 1, 2, 3, 4, 5. So Br ini adalah kamu punya functional group. Jadi apa yang kamu akan buat adalah kamu tukarkan Br daripada hujung, kamu bawa dia ke sini. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, you akan dapat 1 bromopentane. Kalau kamu pindahkan dia kat sini, you akan dapat 2 bromopentane. Kalau kamu pindahkan dia ke sini, you akan dapat 3 bromopentane.
So dah siap dah positional isomer. Okay. Dan 5 karbon ini juga dikenali sebagai chain isomer. Okay. Dan chain isomer ini macam biasa, mula-mula kita akan start dengan 5 karbon dahulu. Lepas tu kita akan pendekkan dia. Yang ini kamu letakkan dia di bahagian yang ini. Kamu akan letakkan dia di bahagian sini pun, dekat bahagian sini pun boleh, dekat bahagian sini pun boleh. So you akan dapat yang ini dengan yang ini. Okay. So let's say kalau kamu letak ini ke sini lah. So you akan dapat number 1, number 2 kat sini. So dapat number 2 lah. So you akan dapat 1 bromo, 2 methyl, and then butane ni pasal 1, 2, 3, 4. Okay. Ataupun kalau yang ini kamu bawa dia ke sini, you akan dapat 1, 2, 3, 4 macam ini. So you akan dapat 1 bromo, 3 methyl, 4 butane. Okay. Okay. Dan ini untuk yang kat sini. Kalau ini, kalau kamu letak BR di tengah-tengah ini, kamu nak ubah chain kan. Okay, kamu hilangkan carbon, kamu boleh letak dia di sini. Jadi you akan dapat 1, 2, 3, 4. You akan dapat butane pasal 4 karbon. Dekat karbon nombor 2 ada bromin, ada methyl. Jadi kamu tulis huruf B dahulu, iaitu 2 bromo, 2 methyl, butane. Okey. Ataupun apa yang kamu boleh buat adalah kamu pindahkan yang ini pergi ke sini. Okey, so you akan dapat structure lebih kurang beginilah. You akan dapat number 1, number 2, number 3, number 4. Number 1, number 2, number 3, number 4. So 4 adalah butane, dekat karbon nombor 2 ada bromo, dekat karbon nombor 3 ada methyl. Jadi you akan dapat 2 bromo, 3 methyl, butane. Okay. And then last sekali adalah kalau kamu buat 3 karbon. So untuk 3 karbon, okay, kamu bayangkan kamu buang, contohnya kat sini lah. Ni, kamu buang 1, 2. So kamu ada 1, 2, 3 kan. Okay, jadi kamu akan letak kat sini dengan kat sini. So you akan dapat beginilah 1, 2, 3. So 3 adalah propane. Nombor 1 ada bromo. Karbon nombor 2 tu ada methyl dan methyl. So dia akan jadi 1 bromo, 2 dimethyl propane. Okay. So kalau kamu buang 2 kat sini pun, you terpaksa letak 1 kat sini dan 1 kat sini. Jadi bila begini, okay, dia seolah-olah macam kamu dapat yang ini. Okay. So that's why kamu hanya dapat 1 possible answers. Alright. So ini adalah contoh bagaimana soalan tu kalau dia combine. Alright. Okay. So itu sahaja untuk constitutional isomers. Okay, which is bahagian macam saya cerita, dia dekat bahagian kiri. Yang pecah 3 tu ada chain, positional, functional. Nanti next time kamu akan belajar pula dekat bahagian kanan, iaitu stereoisomers. Alright. So itu sahaja untuk sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi akan datang berkaitan tentang stereoisomers.